Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adlina Najwa binti Muhammad Rahim. Bernomometrics di 2024-1111-793. Pada hari ini, saya akan menerangkan faktor-faktor yang mendorong pemberontakan Greece terhadap Kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Kemerdekaan Greek yang berlaku antara tahun 1821 hingga 1832. Ramai pihak mengaitkan pemberontakan Greece dengan semangat nasionalisme. Namun, menurut kajian Molly Rothwell dalam artikel Reasons for Rebellion, Nationalism's Role in the Greek War of Independence, nasionalisme tidak muncul secara sendiri, sebaliknya beberapa faktor lain telah mencetuskan dan mengukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Greek sehingga mendorong mereka bangkit menentang kerajaan Uthmaniyah. Faktor pertama ialah agama. Masyarakat Greek majoritinya beragama Kristian Ortodoks, manakala kerajaan Uthmaniyah diperintah oleh pemerintah Muslim. Walaupun masyarakat Kristian dibenarkan mengamalkan agama mereka melalui sistem milet, ramai yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diterima. Selain itu, kelemahan pentadbiran Uthmaniyah menyebabkan berlakunya penindasan terhadap penduduk Kristian di sesetengah kawasan. Keadaan ini meningkatkan rasa tidak puas hati dan menyumbang kepada kebangkitan masyarakat Greek. Faktor kedua ialah masalah ekonomi dan pemilikan tanah. Sebahagian besar tanah dimiliki oleh golongan Muslim walaupun mereka merupakan golongan minoriti. Ramai petani Greek terpaksa bekerja di bawah pemilik tanah yang melayan mereka dengan buruk. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan keinginan untuk mempertahankan hak serta kepentingan mereka. Faktor ketiga ialah sokongan Barat melalui gerakan Philhellenism. Golongan diaspora Greek berjaya menarik sokongan masyarakat Eropah dan memperoleh bantuan kewangan, ketenteraan serta politik daripada negara seperti Britain, Perancis dan Rusia. Bantuan ini menguatkan gerakan pemberontakan dan meningkatkan peluang Greece untuk mencapai kemerdekaan. Faktor keempat ialah kepentingan antarabangsa. Campur tangan kuasa-kuasa Eropah bukan sahaja disebabkan simpati terhadap masyarakat Greek, tetapi juga kerana kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Persaingan antara kuasa-kuasa besar Eropah turut membantu memperkukuhkan perjuangan Greece menentang kerajaan Uthmaniyah. Kesimpulannya, pemberontakan Greece tidak berlaku semata-mata kerana nasionalisme, sebaliknya faktor agama, ekonomi, pemilikan tanah, sokongan Barat dan kepentingan antarabangsa telah mencetuskan serta mengukuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Greek. Faktor-faktor ini lah yang memainkan peranan penting dalam Perang Kemerdekaan Greek. Sekian, terima kasih.